Hati sudah mengara dah ni. Boleh buka puasa dah lah dia. Hari ni Sofia sendiri dapat rasa nasi dagang yang boleh post pertama seluruh Malaysia sambil belajar resipi tak nanas tanpa telur. Allah. Memang sedap doa. Lagi-lagi lah gula rikit. Habislah. Tapi hari ni Hati nak pergi atas tempat untuk Sofia Bakery. Kita duduk depan dia punya kilat. Mana Sofia ni? Sofia. Nah, main mana ni? Ni Hati baru sudah mengarah nasi daging sebenarnya. Ni Sofia ni. Wow. Kita berilah. So kita bagi hot fresh sedap. Sofia. Dulu biasa beli di TikTok kan? Oh ya ke? Ni kita bagi hot fresh. Dekat ke? Patut kata habis dah biskut. Biskut habis dah. Hot set 500 tu habis dah. Kalau ni sampai tengok hot special tak nanas pula. Oh. Alih-alih Hati ada dah ni nak tak sampai ajar Hati kan ni kita buat. Oh, besar je kila dia. Tolong ajar Hati nak buat. Apa lagi? Tak nanas. Tak nanas. Tak nanas ni. Boleh tak Hati rasa dulu sebelum kita tunjuk rasa? Hati suka rasa-rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa hot special tak nanas Sofia ni, dia tak berdebu dalam mulut. Dia crunchy dan iti dia sedang molek kan? Sebenarnya iti dia tu Sofia buat sendiri. Ya. Kita akan letak butter dulu. Nak butter apa? Untuk tak nanas kita guna butter lupak. Tapi kalau untuk biskut 500 kita tu kita jual murah sebab waktu kita guna butter cup. Tapi lupak ni lagi mahal kan? Hak ni mahal. Jadi hak ni sebekar ni kita jual mahal lah, tak ada nak jual murah lah. So kita akan letak icing sugar. Okay, penting kita kena ayak dulu semua bahan-bahan kita. Oh, ni dah ayak dah? Dah ayak belakang dah. Oh, susah juga nak tahu dia ni. Macam kena je baju. Ni kebetulan lah. Sama lah kita. Sampai pakai hak baru tubik ni, baru launch terus sold out, betul tak? Betul. Ni baju daripada Yana Lee. Sampai kenal lama dah baju ni. Hati pun pakai baju yang Nali sebenarnya. Sama kita. Okay, boleh. Itu apa ni? Ni creamy vanilla. Ni lah akan membangkit lagi rasa bau-bau wangi vanilla dalam tak nanas kita. So semua? Boleh semua. Oh, lagu ni proses dia. Tak nanas moden, dia tak ada telur. Kita tak guna telur. Oh. Untuk tepung ni kita guna tepung jagung, tepung custard dan juga super fine. Super fine ni mahal tapi dia memang penting untuk buat tak nanas, memang kena guna super fine. Kita tengok nasi daging ni jual online je ke? Ya, Hati memang jual online. Hati fokus online. Tapi kalau macam contoh orang nak walk pun boleh juga. Tak kuasa Sofia. Tapi biasanya Hati tak buat COD lah. Tapi kalau main kita punya ni dekat TikTok sebenarnya. Lepas tu kalau boleh puasa ni kan? Boleh puasa. Yang ni kita ada set Ramadan lah. Kalau tengok dekat depan ni, yang Hati bawa ke Sofia ni kan set Ramadan. Boleh buka puasa lah. Boleh buka puasa selalu dengan nasi daging. Tapi ready to eat lah. Mudah. Hak mana lorat kerja office ke apa pakai panas tu. Panas masuk microwave gitu ya. Sampai pernah beli dah sebenarnya hak gula ikan dia tu sedap doh. Memang rasa macam dulu buat. Memang rasa super umi sampai buat sebiji. Ya ke? Hati benarnya Hati ada gulai hak Hati buat ni. Kita ni hak lama tapi kita ada menu baru. Menu baru tu Hati buat gulai. Tapi Sofia tak try lagi kan? Tak try lagi. Saya pernah try udang dengan ikan. Nanti kita try gulai pula. So maksudnya dia jadi macam bukan berat panggil ke mana? Bukan berat. Dia doh, dia smooth. Dia macam butter gitu ya. Siap lah kiranya. Siap dah. Kita boleh dah nak cetak jadi tak nanas kita. Gitu Hati siap dah buat cookies ni Sofia ni. Sofia, marilah. Kita kata nak buat apa? Cetak tak nanas. Oh, so memang buat manual. Manual sebab hak ni sampai buka limited saja 5,000 bekas sahaja. Tak ada poso kata. Raya habis dah. Ni untuk production baru lah kiranya. Ya, production baru kita buat tak nanas. Sofia buat sendiri ni. Allah Sofia. Ni tak nanas Sofia buat sendiri Hati. Lepas tu kita bulat-bulat dia. Buat senang. Senang nak gulung. Kita kena ada pisau kecil, gulung dia gitu. Kerak situ. Lepas tu hak ni pula gulung pula. Dia penting kalau kita buat tak nanas kita tak boleh pergi atas ni. Okey, tahun ni Sofia pakai baju raya daripada mana? Okey, macam Sofia pakai sekarang ni, koleksi Sofia Jane hak ni. Kebetulannya nama sama. Memang duduk kena tengok teaser dia tu memang kena kau ni kebetulan nama sama kita beli tu. Betul. Jadi macam orang Kelantan kan? Ya. Kalau nak beli baju tak pergi jauh benarnya. Butik yang dalam Kelantan je ada. Sampai dulu ingat kau online kan pergi Kuala Lumpur. Kelantan tu. Ada. Kita ada dua-dua. Yang Nali ada, Liana Rama Kelantan pun ada. Oh, okey. Boleh lah. Nanti nak bawa mood nanti tua sampai boleh fitting. Boleh fitting. Kita pergi makan. Nanti sampai kau. Yelah, buat apa dekat mana Lofa dekat? Lofa tu collab dengan Sofia tahun ni. Ya ke? Lepas tu biar kan asyik saya. Patut show memang. Okey, siap dah ni. Tak nanas kita hak baru masak fresh bang. Wangi dah. Duduk dalam tu yang rasa merebak bang. Keluar nak beli kan? Okey, kalau keluar nak beli. Okey, kalau keluar nak beli boleh tengok dekat komen. Nanti aja Sofia akan serbu komen page Abella ni untuk grab dengan dia. Okey, kalau nasi daging ni mana? Oh, nasi daging ni kalau nak beli mana-mana ada. Kita ada dekat TikTok.
Senang, mudah. Boleh klik klik di beg kuning tu. Klik di beg kan? kuning sebab hot ni nasi lagi fresh tau. Dia tak ada kata ada pengawet ke MSG ke tak ada. Memang hati buat fresh. Alhamdulillah sihat lah makan. Alhamdulillah. Tak perlu risau. Tak perlu risau sebab anak nak bagi anak makan pun boleh sebab kita tak ada. Tak rosak kan hati kalau lepuh ni? Kan hati pun kan? Tak kira rosak sebab kalau kata rosak kan hati memang bagi jaminan money back guarantee. Sebab hati guna kos penghantaran hati guna pos courier daripada Ninja Cold. Ninja Cold maksudnya sapa dengan frozen. Sapa frozen. So customer sapa tu dia akan beku lah. Tapi kalau nak makan tu panas je. Masuk dalam microwave 2 minit tu boleh makan. Masalahnya hati sos buku ni banyak ni nasi. Iya. Habis ke sore? Habis. Tapi kadang-kadang kan contoh kalau customer kan sebenarnya dia tak cukup pakai sos. Sebab dia kata nasi. Memang pun sebabnya saya pernah makan tu. Memang sedap doh. Lagi-lagi lah gula ike dia tu sebabnya gula ike tak suka gula ike orang lain buat. Ike dia tu rasa masak, rasa manis di ike tu. Betul. Sebab hati rebu dulu Rebu dulu kan? Rebu dulu dengan betul lah tu cara orang dulu buat. Betul. Sampai pernah belajar nasi daging memang sampai tengok hati buat ni betul-betul supaya zaman dulu buat. Kalau nak beli ready to eat, tak perlu masuk limon je. Order. Dia pecah minyak lah. So maksudnya gula tu dia pecah minyak lah. Safia, best dah. Awak masak tak? Ya, mari kita buka pasal Terah? Okey. Terah. Boleh sedang molek. Boleh, sudah molek. Lepas tu ni, hari tu Safia rasa dah ni gula ike. Gula udang ni gula ike. Sini menu terbaru daripada teh zaman dulu. Okey. Mana Safia nak rasa kita bagi untuk orang. Sudah dia nasi dia. Tak ni nasi dia beram molek. Kita terasa. Okey, kita try nasi kosong dulu boleh ke? Boleh. Lemak ada rasa masing dengan manis dia tu tak? Yang ni gula air. Sedapnya. Bismillah. Boleh buka puasa dalam dia. Sedapnya. Nak air dulu? Ni hak baru ni hati tak? Betul. Ni hak menu bulan puasa nanti ada. Dia sebenarnya kalau sedap nak makan hati, kita kena guna tangan. Memang. Tapi tak apalah kita guna sudu tu. Tapi Safia makanlah sebab hati macam tak ada sudu kita. Sedap hati? Sedap tak? Tu per 10. Jangan main angin. Kalau tak main angin ni dia. Betul-betul ni ikhlas lo ni sebabnya nasi tengah panas-panas sedap, gula pun panas. 9 per 10. I'm proud. Macam mana? Sedap ni. Allah Akbar. Ya Allah subhanallah. Jatuh dalam. Angin kuat alik ni. Kita duduk tepi laut ni. Kita ada nek ketu. Dalam sebab kata hati bagi nek. Patut ni ke Allah. Ike, ni ketu kita bagi gini. Betul. Ya, lebih kepada orang kata biar customer tu sedap makan. Utang nombor 2. Memang sedap dah lah. Yang penting kalau yang berdulu ni makan dengan lada goni. Betul, dia kena pecek lada. Dia kena pecek sebenarnya. Orang panggil nyakuk kan? Nyakuk. Allah Akbar hati sorry. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau makan dengan lada tu, racu berasa. Dia kena nyakuk. Kita makan ni biar puas hati selalu, kita letak selalu lada ni. Sebab tak, kita bubuh lada. Biasa lah kita bubuh. Kita akan ada lada dalam setiap bekah. So siapa-siapa yang nak makan nasi daging tis zaman dulu macam Sofia makan, you all boleh tekan TikTok shop Ati Tis zaman dulu. Beli je. Sebab kita punya stok ni sangat-sangat limited. Sebab Ati buat fresh-fresh. Okey, untuk siapa-siapa nak beli pula limited edition Sofia punya tart nanas. Okey, tart nanas kita tak berat dalam mulut tak berdebu dalam mulut, memang crunchy, melt dalam mulut, memang sedap. Limited edition 5,000 bekas sahaja Ati. Okey, cara nak beli macam mana boleh tengok di komen sebabnya sekejap lagi ejen-ejen Sofia akan serbu komen untuk beli. Okey, so siapa-siapa yang beli nasi daging Ati zaman dulu sebab Ati lo ni Ati ada walk-in tau. Oh ya? Jadi siapa yang beli nasi daging Ati nak bagi cookies free untuk dia orang. Dekat mana kan nak bawa ini? Kampung Raja. Kampung Raja. Ya. Jadi okey, untuk ejen-ejen Sofia tengah kalut ribut nak handle stok, ejen nak pick up stok, anak tim nak pick up stok tu tak ada masuk bulan puasa nanti ni, beli siap-siap letak beku dalam peti. Boleh panas ya kalau time lorak kalut dengan anak ke, kalut dengan stok ke, panas ya deh. Tak kena masuk. Sebab dia tahan sebulan tau kalau masuk frozen. Ni limited edition. Ni 5,000, ejen-ejen kita kena better. Okey, tapi tak lama dah lah, dah 4-5 hari lagi sebab yang sampai tengah tunggu bekas dia siap. Nanti packaging comel. Packaging comel. Tapi kita macam ni aja tak lagi ke? Comel lah jangan dah. Tapi kan kalau nak tahu baju yang kita pakai ni dua-dua daripada butik Liana Ramai Kelantan sebenarnya. Tapi hak ni hak paling viral betul tak? Ya. Hak satu lagi. Hak ni paling viral. Hak ni paling viral. Ya, sebab hak ni tak ada masuk butik lagi habis dah. iPhone ni. Duk battle. Duk battle. Duk battle. Janganlah. So kita mari delivery baju, kita mari delivery nasi daging kan. Contoh siapa-siapa nak beli baju gaya macam kita makan ni, mari je dekat butik Liana Ramai Kelantan. Dekat butik tu ada baju Yana Lee, ada baju Liana Rahman. Boleh fitting lalu. Kalau harga dia bermula daripada berapa? Okey, range harga lebih kurang dalam 200 ke, ada yang 600. Tapi orang 900 tu puas hati lah. Kalau kita tepuk sendiri, tengoklah list dia. 2,000 je ada. Penuh list.
Jadi Kalau tepah luar, nak gini ni beribu. Beribu. Beribu ni. Tengok list dia penuh ni. Kalau kata 500 200 tak jumpa. Tak dapat. Memang tak dapat. Hak ni dengan puas hati. Hak Betul. ni lah Sofia puas hati. Memang kenal lama dah. Sofia Jane. Collection Sofia Jane. Jumpa dekat butik. Bye bye.